projek menarik projek menarik ni adalah satu projek yang telah diberikan kepercayaan terhadap aku. Bukanlah 100%. Dia macam kawan aku ni, dia ada projek untuk convertkan S1R 5S menjadi injection Cumanya ada bahagian-bahagian yang kita perlu customkan lah. So bahagian-bahagian custom macam aku cuba untuk buatkan dan ada bahagian-bahagian yang kita cuba try masukkan lah dekat S1R tu. Cumanya macam kali ni punya video dia mungkin berpimpong sikit lah. Ada video bahagian ni, ada video bahagian ni. Sekarang aku nak pergi rumah member aku untuk ambil barang bahagian fuel tank fuel tank Y dengan fuel tank yang asal daripada SOR tu lah. Yang spek dia sekarang kita tengah memodifikasi untuk spek 70 J6. Tapi asalnya dah memang spek 68 J6. Cuma dia upgrade menjadi 70 J6. Dia bawa full set, dia tukar. Lepas tu dia convert clutch belah kanan. Sampai baku ni pun dia tengok, boleh kita buat convert injection kan? Macam menarik projek ni kan. Aku pun macam, boleh juga kan. Tapi sebab aku ni macam untuk dalam proses pembuatan video berkaitan yang cukup yang mendalam, macam ni lah ready apa semua ni, satu dia cost. Okay, bagi aku cost memang aku tak mampu sebab masa sekarang kita tak ada modal yang besar untuk menjalankan satu projek berskala yang bagi aku agak mahal. Tapi dia macam aku, dia ada modal dan dia ada minat untuk membuatkan benda tu. So aku macam okay lah, benda ni boleh menjadikan inspirasi terhadap aku lah. Dan memang aku untuk kita jalankan projek ni. Aku kan nak convert SC aku 4S tu, tapi modal kita tak ada lagi. Tak apa, kebetulan dapat rezeki kawan aku dia nak convert motor dia. Aku cuba mendokumentasikan lah projek ni sebaik yang boleh. Tak ada kita dapat semua, tapi aku cuba dapatkan sikit-sikit dia punya rakaman tu lah. Sebab bukan projek aku sendiri projek member aku cuba dapatkan rakaman saja. Harap kali ni punya projek berjalan dengan baik dan yang bagus lah. So itu je lah. Yang sekarang ni aku nak pergi ambil tank. Aku nak ambil fuel tank. Lepas tu mungkin bahagian meter Y V1 dan kepala S1R sendiri aku akan cuba senyawakan lah. Okay, stay tune.
Okay kan, untuk engine ni kita dah siap dial Kita menggunakan ASR 4. Cuma CR kita terpaksa rendahkan sedikit untuk mendapatkan sebab IBC kita dapat untuk dekat head ni angle lain sikit. So terpaksalah kita adjust dekat CR sikit. Lepas tu kita besarkan IBC sikit. Okay, nanti aku akan tunjukkan dia punya data dia untuk yang ni. Yang ni adalah head daripada apa ni, daripada Red Leo 27. Okay, 27 24 Okay, 24 27. Lepas tu block X Pro ASR dia punya size 70 dengan jet 6. Lepas tu lain-lain tak ada, nanti aku akan update sikit lah untuk barang-barang yang dia pakai. Okay, macam ni lah gearbox high power yang 6 speed. Lepas tu black block ASR X Pro daripada Red Leo. Dan yang ni timing gear, cam. So macam motor ni dia tak banyak sangat sebab asalnya pun daripada spek 68 jet 6. Cuma member aku ni dia upgradekan dia punya block, lepas tu gearbox, lepas tu cam. Lain-lain lepas tu adjust sikit lah bahagian CR, lepas tu counter dekat kita punya porting. Lepas tu mungkin yang ni kita akan naikkan dekat motor. Lepas tu try dulu hidupkan. So macam bearing semua kita pakai Lakuda Lakuda yang C3 bukan yang mahal tu. Lakuda C3 punya yang racing. Tak tahu lagi macam mana performance untuk setup ni, tapi kita menganggarkan yang cantik sebab dengan padanan CR dengan cam yang kita pakaikan, yang padankan, harap perform dengan baik lah. Okay, aku rasa tu je kot untuk engine ni. Lain dah settle lah semua. So tunggulah sebab projek ni macam bulan puasa kita projek tak banyak. Kita kejarkan untuk engine ni. Ni lah Lakuda. Mantap. Ni bukan sponsor Yang ni kita nak tunjukkan lah barang-barang yang dipakai kat engine ni. Tu rasanya tak banyak. Mungkin injection yang bahagian meter tu dengan tank tu tengah di customkan lah oleh aku sendirilah. Tengok macam mana kita boleh buat supaya motor ni dapat function daripada injection. Lain tak adalah. Harap berjalan dengan lancar. Okay, projek ni panjang sikit-sikit, cuma dalam mungkin satu video lah mungkin lah, tapi sebenarnya projek ni panjang daripada awal lah itu, awal puasa sampai tak tahu lagi video ni dapat release bila, tapi hope okey lah. Okay, jom kita sambung lagi. Okey, sekarang kat sini ada meter S1R dan meter YV1, di mana kita nak masukkan meter YV1 ni dekat cover S1R punya meter macam ni. Aku dah buat kira-kira sikit tapi agak memeningkan kepala, tapi tak apa, kita cuba buat biasa benda-benda yang baru ni kita kena buat, kena try belajar. Kalau tak tahu kan. Korang tak apa, korang tengok je tanpa memeningkan kepala. Sekarang aku yang memeningkan kepala. Okay, jom kita tengok, kita cuba buka sikit-sikit tengok apa yang kita boleh buat dekat cover S1R dengan meter YV1 ni. Banyak nak kena ubah, tapi tak apalah, kita try yang mana sebaik yang boleh untuk nampakkan kemas dan jadi Okay, sekarang kita siap banyak sesi pemotongan yang kita perlu lakukan untuk memasukkan meter YV1 ni dekat bahagian kepala S1R ni. Agak bagi aku sangat susah sikit lah, tapi kita cuba masukkan dulu. Nanti bahagian depan dah masuk, kita akan tutupkan dengan satu plate supaya lebih cantik lah.
Tapi overall macam ni lah sesi pemotongan dia. Untuk bahagian meter, banyaklah kita harus potong. Macam sini, bahagian sini ni potong ni, sana potong. Okay, untuk cover pun banyaklah kita potong untuk bagi meter ni masuk. Tapi tak apalah, sebab kita benda custom kan. Benda custom tak ada yang perfect, so kita buat sehabis baiklah untuk meter SOR Y convert Y Sekarang kita dah siap kita lekatkan dekat kita punya ABS plate ni. Dan apa yang aku akan buat adalah aku akan memotongkan di bahagian permukaan plastik ABS ni. Tapi sekali lagi aku cakap, misal kata kalau kau buat projek yang sama, jangan terlampau rapat potong dekat permukaan yang tape yang kita lakukan. Kita potong, kita lebihkan dalam 3mm kita lebihkan 3mm. Jangan terlampau rapat supaya nanti kalau kita ada buat kesalahan kita boleh alter. Okey, bahagian sini semua lebihkan 3mm. Kita potong bahagian sini je. Jangan rapat dekat tape ni, kita lebihkan sikit. Kalau kau dah pernah tengok video-video sebelum ni, macam mana kita repair kepala-kepala ataupun kita potong menggunakan tape, kita buat cara yang macam tu. Kita tak potong rapat sangat. Okey, jom kita potong dulu plastik ABS ni. Okay, sekarang kita dah selesai untuk kita buat pemotongan. Sekarang aku nak buat proses perataan di mana aku akan rapatkan grinder ni. Dan bahagian-bahagian ni aku akan gosokkan saja macam ni. Tekan tak sampai dia ikut aku punya tape. Kat sini barulah kita punya mistake pemotongan kita dapat dikurangkan. Okay, jom tengok macam mana kita buat. Okay, so contoh yang tadi tu jadi kan. So korang perlu buatlah semua bahagian ni sama. Kalau yang tak boleh ni, nanti korang kena pakaikan alatan yang lain lah supaya dia lebih kemas. Okay, jom aku sambung dulu buat dulu. It goes like I never thought I'd find it. A love that feels so perfect. I can't even word it. Yeah, you make me lift up from the ground. Sekarang kita nak buat bahagian template untuk bahagian meter ni di mana kita akan potong mengikut bahagian ni lekuk ni dan kita tembuskan dia lah. Cuma bahagian sini ikutkan kita nak letakkan dia punya ni frame depan ni, tapi aku rasa macam tak lepas Disebabkan apa tak lepas? Disebabkan saya kata contoh lah, kita letakkan di bahagian maksimum posisi dia, kita mengalami sedikit ni macam bahagian sini dia terlebih. Okay, bahagian sini dia terlebih, bahagian sini kita dah maksimumkan pun dia masih ada lagi sisa sedikit lah. Tapi aku rasa memang kalau nak tak nak mungkin kita kena tambah isi lagi. Tapi bagi aku dia agak merumitkan Kita bukan tak boleh buat, cuma bahagian sini kita akan mengambil beberapa bahagian dia kita akan tutup. Bagi aku tak agak kurang cantik. Tapi tak apa, aku akan cuba potongkan juga. Yang ni aku akan cuba nipiskan. Kalau boleh kita masukkan. Dan kalau tak boleh kita tak dapat nak masukkan frame ni hanya sekadar meter saja kita dapat tembuskan. Okay. Sekarang kita nak buat bahagian frame ni. Kita menggunakan tape, lepas tu kita potong dan kita tekapkan. Sekarang dah siap kita buatkan template untuk bahagian depan ni. Sekarang kita tinggal bukakan balik dan kita letakkan dekat bahagian sini.
kali ni kan, cara potongan kita adalah dari dalam kita jangan potong kat sini, kita potong dari dalam. Sebab dalam ni kita tak nak. No further, you are the one I'm certain, only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like ooh, look no further, look no further, ooh, look no further, it goes like Okay, sekarang aku dah ratakan bahagian yang tape-tape ni. Dan lepas ni aku akan menggunakan mata potting menggunakan mata potting untuk kita ratakan dan rapatkan lagi di permukaan line ni lah, macam ni kan. So kita akan gosok semua sampai kawasan sini muat sampai dia boleh masuk. Okay, sekarang selepas kita otor dan boleh masuk so dia dah masuk dalam 2mm, 3mm, 2.5mm lah macam ni. Okay, yang ni dah cun. Lepas ni aku dah boleh bukakan tape. Lepas tu aku mokapkan kat sini dan aku tinggal tampalkan. Lepas tu kita tengok macam mana dia punya progress. Bagi aku ni dah okey lah. Cuma lepas ni kita dah siap, kita akan letakkan dia punya bracket untuk tampung dia punya meter Okay, overall okey lah. Dia ada sikit, dia longgar-longgar sikit, lebih potong tapi untuk first time kita buat menjadi okey dah. Janji first time try jadi tu okey. Setelah dah siap tadi, aku tapekan macam ni dia punya ni plate depan ni yang kita dah buat, tapekan dulu sementara. So dia jadi macam ni. Okey. Jadi overall dia okey lah. Kemas okey. So nanti sini kita tambah. Tu kita just tinggal buat bracket belah belakang lah untuk lekatkan dia punya meter. Okay, mantap kan? Jadi. Whatever you think, can you do some more now? Swear you got me falling for your ass on that. Okay geng, sekarang kita dekat KKL dekat area jalan apa, Sungai Besi kot. Di mana kita ambil magnet untuk teruskan projek convert injection kita Bolehlah kita pusing-pusing cari tempat-tempat yang okey untuk cari barang ni, biasalah barang-barang custom Okay geng, hari ni kita akan bersambung dekat rumah member aku untuk kita siapkan S1R injection yang S1R 5S kita convert pergi kepada injection. Sekarang dalam proses welding dia punya tangki. Mungkin lepas siap tu kita nak cuba pasangkan wiring semua dan kita akan cuba startkan lah. Harap tak ada apa-apa isu, cuma aku nak settlekan bahagian tangki dulu. Lepas tu kita tengok macam mana. Okay, stay tune, let's go. Macam mana ni Okay, ada plan tapi rasanya tak adalah simple mana, tapi bolehlah kita cuba buat dulu. Mungkin yang ni tak susah aku nak detail kan. Aku dah cuba potong-potong semua. Nanti kalau dah jadi aku tunjuklah kat korang macam mana kita ambil bahagian-bahagian yang mana yang okey. Sebab benda ni nak ukuran, bila custom, kalau custom freestyle macam ni susah sikit. Masuk freestyle tu benda yang tidak ada kesamaan yang sama. Maksudnya yang ni lain, yang ni lain. So dia kira custom freestyle lah yang macam tu kan. Kita main potong-potong, tak ada masuk-masuk. Tu. Kalau macam ni agak susah untuk aku explain kan. Tapi aku cuba dapatkan video yang sejelas yang boleh untuk korang tengok lah macam mana aku akan customkan tank Y masuk dekat tank LC. Embers rising high like a chemical fire, the flame won't die, intertwined, darling, you and I
Okey geng, di mana kat sini kita ada bahagian fuel pump di mana fuel pump ni aku dah try fittingkan. Dan bahagian sini kita ada buat pengubah suaian di mana aku bengkokkan macam ni aku bengkokkan macam ni untuk membolehkan pelampung ni berada di bahagian sini. Okey geng, sekarang tank ni kita dah settlekan untuk bahagian yang kecil-kecil kita akan cuba welding kan. Sebelum nak welding tu nanti kita akan aku akan takekan dulu. Lepas tu kita akan letakkan bahagian motor dekat chassis, tengok kena sangkut ke tak ada sangkut. Lepas tu macam fuel pump semua dah settle, aku rasa dah tak ada apa-apa lah. Kita dah boleh bawa tank ni pergi ke rumah kawan aku untuk kita welding kan. Okay, so selesai satu kita punya projek untuk tank Y kacut dengan tank ALC. Okay, settle lah. Okay, bahagian-bahagian sini macam ni lah. Tak ada apa yang susah sangat pun, simple je. Okay, yang ni teruk sikit lah, tapi tak apalah. Janji dia boleh masuk. Okay kan? Untuk fuel pump ni aku dah bukakan balik dia punya barang-barang yang dalam fuel pump macam ni. Aku tinggalkan dia punya tutup dia dan aku ketatkan balik. Bahagian sini pun kita pasangkan balik. Yang ni pun kita buka. Lepas tu kita tutupkan. Lepas ni lagi kita akan masukkan angin lah dekat sini. Masukkan angin dan kita akan buat pressure test sama ada dia keluar ke atau tak keluar dia punya udara. Overall yang ni okey lah, dah tebal lah. Memang puas hati lah. Nanti kita catkan balik dan okey lah. Ni kita welding balik lah. Welding balik. Hari ni aku rasa harap kali ni punya projek tank semalam kita dah buat pressure test. Hari ni ada bahagian-bahagian yang kita nak tutup dan kita nak siap lah. Kita nak weldingkan balik. Lepas tu kita masukkan wiring dekat motor ni dengan suara ni. Lepas tu kita akan try hidupkan lah. Harap tak ada masalah. Lepas tu kita dah boleh selesaikan bahagian meter. Tapi overall lah aku rasa meter tu cuba dapat siapkan seawal yang boleh lah. Yang ni pun dah hujung puasa. Kita tak sempat. Kalau sempat kita sempat kita cuba buat untuk dapatkan motor ni hidup sebelum Jumaat. Harap sempat lah. Okay, stay tune. Kerja lagi kita nak buat. Okay, selesai lah. Dah tak ada bocor, dah tak ada apa. Dah boleh ratakan sikit bahagian sini kita gosok pakai brush dawai. Kita buat sementara. Wayar semua kita dah pasang. Nanti tunggu bahagian fuel pump. Fuel pump kita masukkan. Yang ni semua dah settle, dah masuk cun. Ni semua dah cun. Kita dah standby kan. Ni kita tengah try lah. Start pakai starter, tengok macam mana. Nak dapatkan tengok api dia keluar ke tak. Api dia tat. Macam tu. Auto fuel pump jalan zen. Macam tu. Lepas padam air
Tuh kan yang ni dah daripada semalam kita setting wiring, kita dah setting semualah. Cuma ada masalah kat ECU. Lepas tu dah try adjust balik kat ECU. Kali ni, hari ni kita nak cuba start lah. Semalam aku dah bawa ECU ni balik, aku check kat komputer aku. Lepas tu dah ada lah dia punya mapping. Sekarang kita nak cuba start kan. Bateri tak kuat lah, kita pakai jumper Harap dapat start dan boleh konsisten lah. Dah boleh start Memang asap betul-betul tu. Cocok je ECU. Nak try adjust balik minyak. Okay. Bateri kuat kipas makai. Tak payah bulas. Jauh lagi tak kena. Mantap. Okay. Hari ni aku tak tahu hari ni hari yang keberapa kita dekat rumah member aku ni. Untuk aku teruskan lagi proses convert injection untuk IC 5S ni. Di mana kita convert injection lah. Hari keberapa aku tak ingat, tapi dalam tempoh sebulan lah, dalam bulan puasa ni kita jalankan proses convert ni. Kita masih dalam proses hari ni lah, sebab kita percubaan yang pertama kan. So kita tengok satu-satu. Lagipun kita pun ada kerja-kerja lain lah. So dia macam ulang alik lah. Kita tengok macam mana dia punya progress. So sekarang cuaca dah mendung. Tengoklah, aku harap hari ni 24 hari bulan, hari Khamis. Aku harap hari ni dah boleh start, timing ada. Itu je lah aku harapkan untuk hari ni. Okay, stay tune. Sambung. Okay, kita settlekan bahagian wiring dan dah boleh hidup. Dan nanti kita cuba. Dah hidup pula. Dah hidup. Ni settlekan bahagian wiring. Okay. Cun, mantap. Okay. Aku rasa hari ni berjaya. Kita nak hidupkan motor, dah dapatkan timing. Dan kita dah tak ada masalah isu susah start ke apa start Tengok. Mantap. Okay. Dari segi wiring daripada switch, lepas tu pergi kepada lampu belakang, lampu brake apa semua kita dah settle kan menggunakan wiring YV1. Dan bahagian soket-soket tadi, aku bahagian soket dah aku cakap dengan member aku, kau buatlah soket ni kan, aku rasa wiring kau tahu kan. So dia kena buat bahagian soket-soket. Untuk aku hari ni adalah untuk menghidupkan motor ni dengan mendapatkan timing start dah boleh hidup. Kalau tak memang tak boleh hidup, mati, minyak basah. Sebab kita dalam proses aku belajar untuk mapping tu, untuk mapping minyak apa semua, kita baru lagi, bagi aku masih baru dalam menceburi dalam tune ECU. Sebab apa? Sebab aplikasi baru, so kita kena try lah software baru apa semua kan.
Maksudnya aku menggunakan software tu aku tak pandai sangat, yang untuk model ECU. So kita belajar dan alhamdulillah boleh start. Dan yang best sekali sebab benda ni first time kan kita buat. Bila first time kita buat and then jadi, itu yang menarik lah bagi aku. Lain lah kalau dah 2-3 kali buat, okay, itu tak apa. Ni benda ni first time kita buat untuk convertkan barang-barang ni. Dia nampak macam simple lah, ambil barang-barang Y masuk. Dia bukan macam tu dia punya simple. Perjalanan dia bagi aku sangat bagi aku macam ada cabaran-cabaran tersendiri lah. Okay, macam ni soket-soket apa semua kita masukkan. Lepas tu bahagian ni temperature sensor. Yang ni sensor-sensor ni apa semua, kalau untuk injection memang perlu pakai. Tak boleh buat direct nanti bacaan minyak dekat ECU tu agak lain Macam semalam aku try hidupkan, tak boleh nak hidup sebab kita tak pasang yang ni dan kita buat direct. Dan bila kita start, dia punya minyak terlampau basah. Bila check, 2 plug kita kong. Aku keringkan minyak tak boleh, aku basahkan minyak tak boleh. Bila basahkan minyak pula terus kong dia punya plug. Tukar plug baru baru settle lah. So inilah bahagian-bahagian. So bahagian wiring nak cakap member aku, dia akan settlekan lah. Aku punya kerja adalah untuk dapatkan mapping awal untuk start senang hidup. Itu je lah. Okay, settle masalah ni. So korang tengok, aku try hidupkan try. Okay, sekali je. Kita sekali lagi tekan. Tengok So tak payah bulas-bulas. Yang ni aku dah tune awal tadi. Okay, yang ni tak payah pulas-pulas Aku dah tune dekat mapping tadi. Mood 1 kat bahagian idling dengan bahagian bawah tu. Aku try dapatkan sampai aku rasa memang puas hati. Tekan sekali je hidup. Kalau tak tu tekan-tekan tak nak hidup. Aku rasa macam-macam hal lah. Sampai aku sampai fikir tadi nak check api lah, check tu lah, check inilah, sampai fed up lah. Kita sampai pening kepala nak fikirkan macam mana nak hidupkan motor ni. Dan adjust sikit-sikit. Rupanya bila ECU ni lagi sensitif, kita kena buka sikit. Macam carburetor, betul besarkan pilot meja. Yang ni tak, ECU dia punya mapping sangat halus daripada titik-titik perpuluhan yang 0.01 tu, nilai-nilai dia adjust ada perubahan yang ketara walaupun 0.01 dia punya perbezaan mapping dia. So bagi aku okay, lepas ni dah settle bahagian wiring, mungkin kita akan pergi ke dyno lah untuk settlekan daripada putaran bawah sampai atas. Dyno kalau sempat hari ni sempat ke awal mungkin dalam video yang sama, cuma kita akan kejarkan masa lah, sama ada esok atau macam mana. Okay, sebelum ni mapping dia ni agak basah bagi aku. Untuk injektor yang kita orang pakai, dengan fuel pump mungkin ada bacaan-bacaan berbeza So bila tembak, misal kata aku tembak basah kat sini, aku semalam ingatkan kering ke apa, tak ada minyak kan, aku naikkan tak boleh juga, dan plug kong. Dan sekarang pakai yang ni pun susah nak bagian ni, minyak ni nampak macam ni kira mood 4 mood 3 tanpa mengubah apa-apa. Bahagian sini misal kata start ni full throttle, tak ada full throttle, dalam 40% throttle, 40% start. Kat bahagian sini basah, kering. Tapi walaupun ni nampak kering, dia tetap basah lagi. So aku turunkan sampai ni map 3. Okay, ni map 2 map 2 aku turunkan baris sini sebab kita akan pulas, kadang-kadang pulas minyak sikit kan. Pulas dia punya bukaan butterfly tu dalam 40%, 30% macam start. So bahagian sini buka 40%, 30%, minyak dia tembak sikit je. Cukup untuk membolehkan motor ni start dengan senang. Bahagian sini, masa contoh kalau aku tekan je, throttle tu tutup, aku tekan kat sini, tekan, so area sini. So minyak dia perlukan hanyalah 2 point berapa ni table dia, 2.86. So untuk motor ni menggunakan table yang macam ni lah. Tak tahulah nanti nak dyno dia setting macam mana. Tapi overall inilah table yang aku dah adjustkan untuk memudahkan motor ni hidup. Itu je lah. Okay, data banyak ni. Ni tadi pulas yang aku bawa kat sini basah. So mungkin aku akan naik motor ni duduk belakang, cocok
cocokkan dia punya adjuster. Member aku bawa duduk depan, aku akan adjust lah. Duduk belakang adjust, pegang laptop adjust. Tengok lah macam mana nanti keadaan dia, untuk membolehkan motor ni pergi ke dyno lah. Kalau basah aku okey basah. Sebab apa? Basah kita tahu minyak tu lebih. Tapi kita daripada basah tu kita kurangkan dekat kawasan sini lah. Kawasan sini dia pulas, kawasan sini kita akan kurangkan minyak. Kurangkan sampai sini, kurangkan sini je lah. Dari sini kurangkan. Okey. If you ride with me, don't gotta work for the both of us. Put you in the driver's seat. Hari ni hari berikutnya, hari Jumaat. Berapa bulan ni? Okey, 25 hari bulan. Di mana hari ni hari yang penting disebabkan apa? Sebab semalam kita dah settlekan untuk motor, kita dah tune sikit untuk permulaan dia waktu idling, dan hari ni adalah hari yang kita akan hantar ke dyno untuk tune balik dia punya ECU. Okey, untuk check balik minyak apa semua. Dah set, kita set kan boleh bawa mungkin dalam 40-50 lah, 50 km per jam lah, tengok bawa. Kalau ada bobok, tengok nanti masa kat jalan nanti macam mana member aku bawa. So aku naik motor aku, dia naik motor dia, aku akan follow, dan kita akan pergi ke dyno lah. Tempat biasa kat kapal tu, tempat aku dyno. Tak adalah biasa tempat yang kat kapal lah, yang paling dekat dengan kawasan kita. Okey. So sekarang bahagian wiring semua kita dah settle kan Yang bahagian wiring ni semua dah di tape balik. Okey, member aku dah tape balik sebab barang benda-benda macam ni senang je. So dia yang buat lah, dia yang uruskan. So lain-lain semua cun lah. Okey. Yang ni tape dah beli, tinggal tape lagi lah. So okey, tak ada apa-apa isu. Start. Nanti kita akan pergi hantar lah motor ni untuk ke dyno. So resultnya aku harap tak ada apa-apa isu dekat atas dyno Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab motor ni bukan original injection. Kita convertkan kepada injection, dan kita boleh mengalami beberapa isu lah dekat atas dyno nanti. So mungkin masalah api, mungkin masalah yang teknikal sedikit. Tapi benda first time kita buat, biasalah, takkanlah first time terus jadi. Kalau jadi tu bonus, dan Alhamdulillah. So untuk kali ni ini je. Lagi kita santai-santai, kita pergi jalan, pergi dyno. Okay, stay tune.
Okay geng, Alhamdulillah dah siap dyno. Aku dah lega setelah sebulan kita mengoperasikan SOR 5S ni convert injection yang selesai Dia punya result pun cun. Ni sekarang dah hujan ni, aku nak kena balik. Dah lepas ni pasang-pasang semua, mungkin member aku terpasang lah, cover set apa semua. So nanti mungkin update untuk motor ni dah siap pasang apa semua. Nanti kita akan selectkan dekat video-video lain-lain. Okay, mungkin lepas ni motor ni kita pergi jalan-jalan Motor ni, motor aku, tengoklah, tunggu motor aku siap je. Motor aku tak siap lagi, tapi overall cun. Okay, korang stay tune tau. Sambung lagi. Raya lagi 1 hari Kenapa? Motor raya ke orang raya? Motor je raya, orang tak. Motor je raya, orang tak Okay, dah siap dah semua. Dah pasang dah. Untuk motor ni. Okay. Right. Okay gang. So kali ni inilah penutup untuk video kali ni. Macam korang tengok, selesai daripada proses-proses convert daripada SOR tu, injection apa semua, dan upgrade spec. Dan kali ni punya video aku rasa agak panjang, tapi dan aku dapat selesaikan dalam untuk penutup kali ni, di mana untuk update motor tu last kali kita ada masalah sedikit bahagian tank, tapi kita dah tukarkan kepada tank RC V8. Dia sebabkan kita welding, waktu welding aku tak sempat nak buat coating untuk coating apa semua sebab kita kejarkan masa. Lepas tu dia karat dan ada minyak dia dah rosak lah. So kita tukarkan kepada tank SC V8. Ni kita bagi tips sikit, SC V8 boleh masuk, cuma nak kena counter sedikit bahagian tepi tu. Nak kena ketuk-ketuk sikit lah bagi dia masuk. Tapi overall boleh pakai untuk tank SC V8. Untuk fuel pump pun kita boleh pakai Y, cuma bahagian pelampung tu kita kena bengkokkan sedikit lah. Okay, settle up tu. Dan untuk test GPS tu, kalau kau perasan, kalau kau dah tahu masa aku perhatikan bunyi motor tu, dia tak cukup mengerang Dan aku dapat bagi tahu masa member aku try motor tu tak sampai gear 6. Bila tanya balik, check balik, rupanya dia pakai setup yang asal masa 5 speed. So sprocket dia pakai 15-28. Bagi aku memang tak boleh pakai untuk 15-28 dekat gearbox ratio yang, dan power yang keluar pada motor ni dengan ratio gearbox yang sekarang dah convert menjadi 6 gear ataupun 6 speed. So mungkin counter balik, kita counter dekat sprocket 15-31 ataupun 15-32. Tapi aku rasa 15-32 tak cukup panjang sebab rantainya dia pakai asal. So dia dah tukarkan sprocket 15-31. Nanti dia akan try lagi tapi buat masa sekarang untuk test GPS yang hari tu yang masa menggunakan sprocket, yang kita menggunakan sprocket 15-28 tu, kita dapat dalam tak sampai 1 kilo, kita dapat GPS dalam 174 macam tu. Itu pun motor tak pergi 100% sebab kita sprocket tu kita tahu bukan sprocket untuk set 1 kilo. Tapi overall power keluar cantik, graph tune, graph aku dah share, ada ke? Okay, graph tune, GPS tune, itu je lah untuk motor ni. Overall bahagian meter aku minta maaf, tak sempat aku kejarkan masa, aku tak sempat cakap member aku tak sempat. Mungkin dalam minggu kedua, minggu ketiga raya mungkin baru siap lah lepas aku balik ada pergi beraya kan. So itu je lah R&D untuk motor injection ni. Dan disebabkan R&D motor tu aku mendapat ilham dan aku mendapat satu benda baik di mana daripada wiring YV1 tu aku belajar untuk kita dapatkan wiring ataupun wayar-wayar pergi untuk kita buatkan wiring macam standalone ataupun kita menggunakan sebahagian wiring tu untuk kita convert daripada carburetor pergi kepada injection. Dan kita tak perlu pakai wiring original YV1 lah. Sebab apa aku cakap aku menggunakan YV1? Sebab untuk issue YV1 kita hanya menggunakan berapa pin saja. Kalau ikut kan ada 39 pin untuk YV2.
Tapi untuk YV1 dia menggunakan 33 pin dan tak semua pin kita pakai. So boleh aku dah dapat dia punya bacaan dia, alhamdulillah. Dan mungkin kita akan customkan bahagian magnet dan selebihnya lah. So benda yang menarik disebabkan projek tu, mungkin aku akan cubakan R&D untuk satu produk macam wiring. Tapi tengok lagi, bukan masa yang terdekat. Tapi disebabkan itu aku dapatkan ilham lah untuk aku teruskan satu lagi projek di mana motor aku akan convertkan kepada injection juga. Okay, itu yang menarik. Okay, aku rasa itu je lah untuk update untuk member aku punya motor. Dah siap, alhamdulillah, perform. So sekarang ni kita pergi kejap, aku nak ada bagi tahu sekejap Okay. Macam motor aku, minta maaf juga tak sempat nak siapkan masa bulan puasa tu. Ikutkan nak siap cover set semua. Cover set aku dah siap primer apa semua. Tak sempat sebab kita kerjakan ada satu projek pakai, ada satu projek pasal inner inner tu aku ada keluarkan produk di mana inner kilat. Itu masa aku buat sebelum puasa, dan masa puasa aku kerjakan produk tu lah. Dan alhamdulillah dah habis stok Mungkin lepas raya aku akan tambah stok lagi. Dan apa yang menarik adalah, tada, okay, yang ni yang menarik. Ni barang-barang yang aku dah dapatkan lah. Macam ECU, kita menggunakan ECU YV1. Okay, YV1 sebabkan dia ada 33 pin saja. Dan bacaan wiring semua aku dah dapat. Sebabkan projek yang member aku buat tu, aku dah dapat data tu. Alhamdulillah projek tu memberikan hasil dekat aku untuk aku dapatkan data apakah yang berlaku pada sistem injection. So bila aku dah dapat data, settle. Aku dah dapat data dan aku boleh buat projek aku sendiri. Okay, macam yang ni aku dapat beli second, murah, sangat-sangat murah. Seller ni jual kat aku separuh harga sebab kita beli barang second. R&D sebenarnya kita tak perlu memberi barang-barang yang baru, yang macam komplit. Aku R&D dalam proses hari ni kita perlukan barang-barang yang mampu milik dan boleh diguna pakai sebab kita nak buat R&D. Bukan R&D terus beli barang mahal apa semua, tak. R&D macam ni lah. Kacau, try jadi. Okay, macam tank aku dah dapat pun second, original, ori motor daripada ada member jual juga dekat marketplace dia jual pun murah juga. Aku cakap ni terima kasih sebabkan kau jual barang murah dengan harga berpatutan dan boleh memberikan satu inovasi. Misal kata projek ini jadi disebabkan dia jual murah dan dapat benefit dekat orang lain, pengetahuan dekat orang lain. So kebanyakan semua yang ni macam ECU lah, aku tak dapat ECU yang murah. Yang ni aku dapat voucher, dapatlah murah untuk YV1 ni. Cari yang murah-murah minta maaf bukan murah tak boleh pakai, kita try. Kalau rosak nak macam mana kan, barang kita pun tahu kita beli barang yang berharga yang mampu milik, tapi kita yang buat dia, itulah. Okay, yang ni yang daripada original Yang ni itu punya projek injector. Yang ni sebab aku nak buat wiring, so aku perlukan barang-barang ni untuk aku testkan aku punya wiring standalone ataupun wiring open lah untuk kita masukkan dekat motor kita. Tapi projek ni bagi aku beritahu untuk projek ni Untuk projek ni aku bagi tahu awal, mungkin bukan waktu yang sekejap sebab aku nak kerjakan aku punya projek cover set. Dan ni kita akan restore sikit kita akan tukarkan sport rim, kita akan tukar aku dah terbagi tahu tapi tak apalah. Tukarkan sport rim, tukarkan cover set, cantikkan sikit lah. Untuk mungkin itu je lah untuk projek ni. Dan ada bahagian-bahagian lagi aku kerjakan projek untuk motor ni. Minta maaf sangat sebulan kita stop tak ada video Sebulan lebih lah tak ada video sebab aku fokuskan untuk aku punya, yelah sebab kita sekarang dah bekerja sendiri apa semua. So income pun masih lagi kejap ada kejap tak ada kan. So aku terpaksa buatkan produk untuk aku survive lah. Aku buat inner, aku jual. So kat situlah ada modal sikit-sikit untuk kita teruskan kita punya karya ataupun kita punya minat lah. Dan satu lagi kita punya kerjaya. Dan itu je lah yang aku boleh cakap pada video kali ni. Dan korang yang satu lagi dan korang yang baru menonton, yang baru menonton ataupun yang dah lama, korang cuba cek balik button subscribe tu. Button subscribe tu korang dah subscribe ke belum? Kalau belum, subscribe lah. Sebab kita sikit lagi nak kejarkan 1000 subscriber. Sebab YouTube tak dapat memberikan dapat share, kita dapat share memberikan manfaat kat orang lain, Randy apa semua dapat tolong orang lain. Tapi untuk diri aku sendiri, masa sekarang kita tak dapat income apa daripada YouTube. Dan mungkin kalau dapat income pun sangat sedikit. So aku perlukan bantuan perlukan bantuan dari segi like, komen, subscribe tu untuk aku teruskan kita punya inovasi ataupun R&D lah. Setiap barang, apa-apa projek lah aku cuba masukkan. Dan satu lagi aku minta maaf aku ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kalau ada salah silap, terkasar bahasa kalau ada terkurang terlebih aku harap korang dapat maafkan enjoy. Kalau jumpa bila-bila, kalau terjumpa ke tegur lah, kalau kenal lah. Aku rasa itu je lah. Dan apa lagi,
yang aku nak ambil. Sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, aku rasa itu je lah kot tak ada apa-apa panjang lagi lah. Okey, itu je lah buat masa sekarang. Okey, insyaAllah akan datang kita akan ada buat lah. Yang pasal tadi, yang untuk motor ni, minta maaf aku tak tunjukkan sedetail-detail yang boleh sebab kita nak go through di mana video tu aku akan cuba buat. Jadi okey, settle. Aku tak tunjukkan detail macam mana nak buat ni, macam mana nak buat tu. Aku tak dapat nak tunjukkan detail sebab apa? Sebab kita kerjakan masa ni. Misal kata yang ni projek sekarang aku nak buat ni, InsyaAllah aku cuba tunjukkan sedetail yang boleh macam mana nak buat pasal magnet, nak pakai magnet macam mana, nak adjust macam mana. Okay, wiring, okay, wiring nanti aku cuba producekan satu wiring untuk korang, tinggal pergi saja. Tak maaf tak tahulah itu aku dapat tolong ke tak boleh. Untuk wiring tu nanti kita akan fikirkan jauh lagi, tapi aku cuba untuk dapatkan satu produk yang mungkin mampu milik dan berbaloi lah. Okay, aku rasa tu je lah. Okay, aku rasa tu je lah. Okay, aku harap korang terhibur dengan video kali ini. Dah panjang lebar aku berceloteh dalam pengakhiran video. Okay, apa-apa pun, aku Daniel Adam, jumpa lagi dalam next video kita. Assalamualaikum.